2014 di Hospital Bersalin Raziz, Kelang, Selangor. Beliau merupakan anak kepada ayahanda dan bonda Encik Muhammad Faizal bin Syamsuddin dan Puan Roslawati binti Ruslan, serta mempunyai 2 orang adik-beradik. Beliau meminati aktiviti menari dan mewarna, serta bercita-cita untuk menjadi seorang koreografer profesional. Impian beliau adalah untuk mengembangkan asas menari kepada generasi akan datang dan seterusnya membuka kelas tarian seni pada masa akan datang. Untuk makluman, pada tahun 2025, tokoh ini telah terlibat secara aktif dalam berbagai persembahan, pertandingan dan pencapaian, antaranya Johan dan Night Johan dalam pertandingan International Choreography Contest International Dance Game di Mark Spanyol, Night Johan bagi pertandingan Festival Tari Kebangsaan 2025, memenangkan anugerah emas pada Festival Tari Malaysia 2025 di Matic, Kuala Lumpur. Night Johan dalam persembahan tarian kategori rangkaian sekolah rendah tasnik peringkat daerah Kelang, persembahan sebenar ASEAN Finance Minister and the Governors Meeting di Istana Negara, persembahan sebenar lawatan negara oleh PYP Jinping, Presiden Republik Rakyat China ke Malaysia, Istana Negara, persembahan sebenar 46 tahun ASEAN Summit China Summit 2025 di Istana Negara, majlis makan malam lawatan rasmi PYP dan Yang Amat Hormat Perdana Menteri Thailand di M Hotel Bukit Jalak, persembahan sambutan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-68 Peringkat Kebangsaan di Putrajaya, persembahan Majlis Anugerah Tenaga Negara 2025, persembahan sebenar Global Travel Meet 2025 dan Galak Tina Hotel Star Resort, persembahan sebenar World Society Security Forum di Salamah Bistro, persembahan sebenar SFE Venture and ASEAN 2025 di Mytek Kuala Lumpur, persembahan program anti-bully peringkat polis diraja Malaysia bersama Kementerian Pendidikan Malaysia di PWTC Kuala Lumpur, persembahan jalinan mesra aktiviti Kementerian Pendidikan Malaysia 2025, persembahan Festival Tari Malaysia 2025 di Matic Kuala Lumpur, persembahan hadiah Hari Kanak-kanak peringkat kebangsaan di Stadium Negara Kuala Lumpur, persembahan sebenar Karnival Seni Budaya di Dataran Shah Alam, persembahan majlis perasmian penutup program perkhemahan cuti sekolah PPCS di Permata Tingkar Bangi, persembahan makan malam bersama pelajar Jepun di IBIS Kuala Lumpur, persembahan sebenar sambutan Jubli Perak MBSA yang ke-25 tahun di Dataran Shah Alam, majlis persalahan tahun 2025 peringkat Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, persembahan memiliki artis Marsha dan pertanian top manager di Auditorium MBSA Shah Johan Innovator for Tomorrow Carnival STEM Islam di peringkat sekolah. Hadirin sekalian, berikan